Selamat datang ke perbincangan kita. Pernah tak anda lalui hari-hari yang terasa sangat sibuk, sentiasa ada sahaja yang perlu dibuat, tapi bila malam menjelang, anda terbaring dan tertanya-tanya, ke mana sebenarnya aku tuju? Atau mungkin perasaan tak puas hati tu, yang halus tapi ada je kan? Ya, betul. Walaupun nampak macam kita sentiasa produktif, bergerak ke sana kemari, Rasa macam ada sesuatu yang kurang. jika ya, anda tak keseorangan. Hari ini, kita akan meneroka satu perjalanan yang amat penting, perjalanan dari rasa hanyut tanpa arah tujuan kepada kehidupan yang dipenuhi makna dan kepuasan sejati. Dan panduan kita untuk perbincangan mendalam ini datangnya dari satu artikel yang saya rasa sangat menarik. Betul, sebuah artikel dari majalah Akan Jyoti. Artikel ni ada sentuh tentang apa yang digelarnya sengat kewujudan yang tidak memuaskan dan tanpa tujuan. Bunyinya agak mendalam ya. Ya, tapi ia sebenarnya merujuk kepada perasaan hanyut tu macam tak ada sauh atau kompas yang jelas dalam hidup. Baiklah, mari kita selami ni. Tepat sekali. Jadi, misi kita bersama anda hari ini bukan sekadar nak lihat simptom rasa hilang arah ni, tapi kita nak gali lebih dalam. Nak faham puncanya. Ya, nak faham punca dia seperti yang dihuraikan dalam artikel sumber kita ni. Dan yang lebih penting lagi, kita akan tengok langkah-langkah praktikal yang dicadangkan. Macam mana nak bina jambatan ke arah kehidupan yang lebih bertujuan tu? Betul. Kita akan pecahkan satu persatu, lihat bagaimana pandangan dari artikel ni boleh kita guna pakai. Okey, jadi persoalan pertama yang timbul, dari mana datangnya rasa hanyut atau tersesat ni sebenarnya? Artikel ni bagi satu perspektif yang bagi saya sangat menarik. Apa dia tu? Ia cadangkan akar umbi masalah ni seringkali terletak pada cara kita. Macam mana kita definekan diri kita sendiri? Oh, okey. Maksudnya? Kita cenderung untuk kaitkan seluruh identiti kita dengan perkara-perkara luaran. Ya, dan inilah satu perangkap yang sangat-sangat biasa. Apa yang menarik kat sini ialah betapa mudahnya kita tergelincir ke dalam identifikasi diri yang berasaskan aspek luaran atau jasmani semata-mata. Macam kerja kita. Ya, kita lihat pada tubuh fizikal kita, pekerjaan kita, status sosial, peranan kita dalam keluarga atau masyarakat, hubungan kita. Dan kita anggap itulah diri kita yang sebenar. Tepat. Kita lekatkan label-label ni pada diri dan kita lupa yang ia hanyalah sebahagian dari pengalaman kita, bukan keseluruhan intipati kita. Artikel ni tekankan macam mana kita terperangkap dalam jaringan identifikasi luaran ni. Betul. Artikel tu ada guna satu analogi yang bagus. Topeng. Kita pakai macam-macam topeng setiap hari kan? Betul. Kita fikir, saya seorang jurutera, saya seorang ibu, saya seorang pelajar. Malah kita labelkan diri dengan sifat macam saya baik atau saya selalu gagal. Ya, label-label tu. Sumber ni tegaskan yang semua ni, walaupun penting dalam konteks sosial, hanyalah label sementara. Ia bukan diri kita yang hakiki yang tak berubah di sebalik semua peranan ni. Macam pakaian lah kiranya. Pandai, macam pakaian yang kita pakai. Kita perlukannya untuk berfungsi kat dunia ni. Kita mungkin suka sesetengah pakaian lebih dari yang lain, tapi kita tahu ia bukan diri kita yang sebenar. Boleh ditukar ganti. Ya, boleh ditukar ganti sedangkan intipati kita kekal. Faham perbezaan ni? Itu langkah pertama yang kritikal kata artikel tu. Okey, ini membawa kita pada satu titik yang sangat penting kan? Betul. Kalau kita bukan sekadar himpunan peranan, label atau topeng luarannya, jadi siapa kita sebenarnya? Itu dia. Menyedari batasan identifikasi luaran ni adalah satu detik pencerahan, satu titik perubahan. Dan menurut artikel ni, di sinilah pencarian sebenar bermula. Didorong oleh satu soalan yang asas tapi amat berkuasa. Soalan ni, walaupun ringkas, boleh ubah trajektori hidup anda. Siapa saya? Bukan apa kerja saya. Bukan juga apa peranan saya. Tapi siapa saya pada tahap yang paling asas. Mendalam tu. Bila anda betul-betul berani tanya soalan ni dan cari jawapannya melangkaui semua definisi luaran, artikel ni gambarkan ia sebagai permulaan perjalanan suci atau sacred voyage. Perjalanan suci. Ya, langkah pertama untuk keluar dari hanyutan tanpa arah tadi tu
menuju ke pelabuhan tujuan. Di sinilah ia menjadi sangat menarik sebab ia buka pintu kepada penemuan diri yang sebenar. Dan jawapan kepada persoalan transformatif ni, siapa saya, terletak pada apa yang artikel ni tekankan sebagai kesedaran diri atau self-awareness. Kesedaran diri, okey. Tapi perlu jelaskan sikit. Ini bukan sekadar tahu benda remeh macam warna kegemaran anda atau rancangan TV kesukaan. Bukan itu. Bukan Jadi apa dia? Ia pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang mengenali kekuatan unik anda yang mungkin terpendam, potensi sebenar anda yang belum diterokai. Kelemahan kita juga? Ya, kelemahan yang perlu diurus dan segala kemungkinan luar biasa yang wujud dalam diri anda. Kesedaran diri inilah menurut sumber kita ni merupakan batu asas. Asas kepada apa? Asas kepada segalanya. Segala usaha nak bina kehidupan yang bermakna mesti mula dari asas pemahaman diri yang kukuh ni. Tanpanya, matlamat yang kita tetapkan mungkin tak selari dengan diri kita yang sebenar. Baiklah, ini masuk akal. Kena kenal diri dulu sebelum kita tahu nak tuju ke mana. Baiklah, mari kita perincikan ini. Katakanlah anda dah mula tanya soalan besar tu, dah mula introspeksi. Dah mula merenung. Ya, anda kini berdiri di permulaan perjalanan suci ni. Tapi macam mana nak teruskan? Apa alat atau strategi yang boleh kita guna untuk kemudi perjalanan penemuan diri ni? Nasib baik artikel ni tak tinggalkan kita tergantung macam tu je kan? Nasib baik. Ia sediakan apa yang kita boleh anggap sebagai kit alat praktikal. Kit alat, macam toolbox ni? Lebih kurang macam tu. Dan kit alat ni direka untuk jadi panduan langkah demi langkah dalam perjalanan ni. Artikel ni gariskan 4 komponen utama yang saling berkaitan. Okey, apa dia 4 tu? Pertama, pengetahuan diri, self-knowledge. Ini sambungan dari kesedaran diri tadi. Ia libatkan usaha berterusan untuk faham diri sendiri secara mendalam, nilai-nilai teras anda, minat sebenar anda, bakat semula jadi. Kena gali lagi dalam lah kiranya. Betul. Kedua, penetapan matlamat, goal setting. Ini langkah logik seterusnya. Bila dah faham diri sikit, anda guna pengetahuan tu untuk tetapkan matlamat yang betul-betul bermakna. Yang selari dengan diri kita bukan sebab orang lain. Tepat. Bukan matlamat yang dipengaruhi tekanan luaran semata-mata. Ketiga, daya kemahuan, willpower. Tahu matlamat saja tak cukup. Kena ada enjin nak gerak. Ya, perlukan enjin untuk bergerak ke arahnya. Di sinilah daya kemahuan atau kekuatan tekad main peranan penting. Artikel ni tekankan pasal memanfaatkan kekuatan dalaman ni untuk atasi halangan dan kekal fokus. Dan yang keempat? Keempat, imajinasi. Imajinasi. Ini mungkin bunyi macam abstrak sikit. Imajinasi, macam mana tu? Tapi artikel ni tonjolkan ia sebagai alat yang berkuasa. Guna imajinasi anda untuk lihat matlamat anda tercapai, untuk rasai kejayaannya, untuk hidupkan visi anda. Oh, macam visualisasi. Kira macam itulah. Ini bantu kuatkan motivasi dan bimbing tindakan anda. Keempat-empat alat ni, pengetahuan diri, matlamat, daya kemahuan, imajinasi, berfungsi serentak, bina momentum ke arah kehidupan bertujuan. Saya suka betapa praktikalnya pendekatan ni. Dan ia kuatkan satu idea asas yang ditekankan dalam artikel, kuasa pemikiran kita. Ya, itu penting. Ada satu ungkapan menarik yang diolah dari sumber tu. Seseorang itu dibentuk oleh intipati pemikirannya. Ini satu konsep yang sangat mendalam. Maksudnya? Ia bermakna minda kita bukan sekadar pemerhati pasif. Ia adalah arkitek utama, realiti dan takdir kita. Arkitek takdir. Apa yang kita fikirkan secara konsisten, apa yang kita fokuskan, itulah yang akan bentuk pengalaman hidup kita. Jadi, bila kita lihat balik kit alat tadi, Pengetahuan diri, matlamat, daya kemahuan, imajinasi, semuanya digerakkan dan diperkasakan oleh minda kita. Mengarahkan fikiran kita secara sedar adalah kunci untuk guna alat-alat ni dengan berkesan. tepat sekali. Pemikiran tu macam benih lah. Benih kepada tindakan dan hasil. Kalau kita asyik fikir pasal kekurangan atau halangan, Itulah yang kita akan nampak dan alami. betul. Sebaliknya, kalau kita fokus pada matlamat dan potensi, kita mula cipta laluan ke arah itu. Jadi, apa hasilnya bila seseorang betul-betul committed kepada laluan ni, bila dia guna kit alat ni secara konsisten, kenal diri, tetapkan matlamat yang selari, guna daya kemahuan, hidupkan imajinasi.
Ia tentang mencipta satu cara hidup yang baru secara keseluruhan. Satu anjakan paradigma yang bawa kepada destinasi utama, kepuasan yang mendalam, ketenangan jiwa dan rasa tujuan yang berkegalan. Wah, itu yang kita semua cari kan? Semestinya. Dan artikel ni bentangkan satu perbandingan yang sangat jelas untuk gambarkan perbezaan ni. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ia pada dasarnya adalah pilihan antara dua cara hidup. Dua cara hidup? Apa dia? Di satu pihak, ada kehidupan yang berputar semata-mata sekitar keperluan dan keinginan diri sendiri yang terat. Hasilnya, menurut artikel ni, adalah rasa kosong yang berterusan. Jiwa rasa resah? Ya, jiwa resah sentiasa mencari sesuatu yang tak dapat ditemui dalam kepuasan material atau ego semata-mata. Okey, itu satu pihak. Pihak lagi satu? Pihak lagi satu pula, ada kehidupan yang dijajarkan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Mungkin khidmat kepada orang lain, dedikasi kepada satu ideal murni. Atau sumbangan kepada kebaikan sejagat? Betul. Kehidupan macam inilah, kata sumber kita, yang bawa kepada kepuasan yang tak terhingga, maruah diri yang sejati dan penemuan tujuan hidup yang sebenar. Jadi perbezaannya sangat fundamental lah. Sangat fundamental. Ia beza antara sekadar wujud dan benar-benar hidup. Saya amat tertarik dengan konsep bintang pemandu atau guiding star yang diperkenalkan dalam artikel ni. Ia satu metafor yang sangat kuat kan? Ya, guiding star. Sangat cantik metafora tu. Bila anda pilih satu ideal murni, satu tujuan luhur yang melangkaui kepentingan peribadi anda, sama ada ia berkaitan kebenaran, keindahan, khidmat atau apa saja yang bergema di hati anda, Ia jadi macam bintang penunjuk. tepat, macam bintang penunjuk di langit malam kehidupan anda. Ia bagi arah yang jelas bila anda keliru. Bagi inspirasi masa susah. Ya, suntik inspirasi dan kekuatan bila hadapi cabaran. Dan yang penting, ia bertindak macam perisai. Perisai dari apa? Lindungi anda dari tarikan gangguan-gangguan kecil atau godaan remeh yang boleh pesongkan anda dari laluan utama anda. Ia jadi kompas dalaman yang sentiasa boleh dirujuk. Konsep bintang pemandu ni memang indah. Kan? Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana nak pilih bintang pemandu yang betul di tengah kesibukan hidup moden ni? Soalan yang bagus tu. Artikel ni tak perincikan proses pemilihan tu secara spesifik sangat. Tapi ia macam bayangkan pemilihan ni datang dari pemahaman diri yang mendalam tadi tu. Dari self-knowledge tu. Ya. Bila anda betul-betul kenal diri anda, nilai-nilai teras anda akan jadi lebih jelas. Dan bintang pemandu yang selari dengan intipati diri anda tu akan mula menyerlah. Jadi ia bukan sesuatu yang kita paksa lah. Betul. Ia bukan sesuatu yang boleh dipaksa. Tapi ia muncul dari proses penemuan diri yang jujur. Bintang pemandu tu mungkin tak terus jelas serta-merta. Ambil masa sikit. Ya, ambil masa. Tapi dengan kesedaran diri dan refleksi, ia akan mula terbentuk. Semua ni dari kenal sengat kewujudan tanpa tujuan tu, sampailah jumpa bintang pemandu kita melalui kit alat penemuan diri, merupakan satu kerangka kerja yang sangat koheren dan memberangsangkan. Setuju. Sangat tersusun. Dan penting untuk kita ingat dari mana datangnya semua ni. Ia bukan sekadar teori yang dicipta rawak. Betul. Asasnya kuat. Keseluruhan perbincangan kita hari ini berakar umbi pada pandangan dan strategi yang dibentangkan dalam artikel dari majalah Akhan Jyoti. Ini menunjukkan jenis panduan praktikal yang boleh didapati dari sumber tersebut, yang tujuannya memang untuk bawa perubahan nyata dalam hidup pembaca. Dan ini selari dengan misi Akhan Jyoti secara keseluruhannya lah kan? Ya, sangat selari. Majalah ni bukan sekadar bahan bacaan biasa. Teras misinya adalah untuk bantu individu dalam proses transformasi pribadi. Caranya unik sikit kan? Unik. Ia gabungkan kebijaksanaan kerohanian kuno yang dah teruji zaman dengan pendekatan moden yang praktikal dan relevan untuk hidup masa kini. Jadi bukan teori semata-mata, ada praktikalnya. Ada praktikalnya. Fokusnya pada pembangunan holistik. Ia tak lihat satu aspek hidup secara terasing. Ia tengok semua sekali. Ia merangkumi pertumbuhan pribadi, kesihatan fizikal dan mental, keharmonian keluarga dan sumbangan kepada masyarakat. Ia lihat anda sebagai satu individu menyeluruh. Dan tujuannya nak bantu kita capai potensi tertinggi dalam semua dimensi hidup. Tepat. Ini menimbulkan persoalan penting. Macam mana anda, pendengar kami, boleh mula integrasikan pandangan ni? Tepat sekali.
Jadi, jika perbincangan kita hari ini ada sentuh sesuatu dalam diri anda, kalau konsep perjalanan suci atau bintang pemandu ni terasa macam sesuatu yang anda cari-cari, Jangan biarkan ia berlalu macam tu je. ya, jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Anggaplah ini sebagai satu jemputan untuk mulakan atau mungkin perdalamkan lagi perjalanan transformasi pribadi anda. Artikel ni cuma satu contoh panduan yang ada. Betul. Tempat yang baik untuk mula teroka lebih lanjut adalah dengan melayari laman web mereka di agdp.org, itu agdp.org. agdp.org. Ya, kat sana anda boleh dapatkan lebih banyak makluman, baca artikel lain dan mungkin juga pertimbangkan untuk langgan majalah tu. Untuk dapat sokongan dan inspirasi berterusan dalam perjalanan anda. Jadi, apa makna semua ni? Secara ringkasnya, kita dah kupas satu laluan yang jelas, seperti yang digariskan dalam sumber kita, akan joti. Laluan dari rasa hampa ke kehidupan bertujuan. Betul. Laluan ni bawa kita dari perasaan hampa dan hilang arah kepada kehidupan yang kaya dengan tujuan dan kepuasan. Kunci utamanya terletak pada keberanian untuk tanya, siapa saya? Diikuti dengan usaha gigih. Ya, usaha gigih untuk bina kesedaran diri, tetapkan matlamat yang selari dengan diri kita yang sebenar dan aktifkan kuasa dalaman kita, daya kemauan dan imajinasi untuk mencapainya. Dan jangan lupakan kekuatan memilih bintang pemandu tu. Bila anda ikat diri anda kepada satu ideal atau tujuan murni yang lebih besar dari diri anda. Ia bukan sekadar bagi matlamat untuk dikejar. Bukan, ia bagi kompas moral dan spiritual, satu sumber makna yang mendalam yang boleh terangi seluruh kewujudan anda, terutamanya masa melalui liku-liku hidup yang mencabar. Ia satu komitmen yang angkat hidup kita ke tahap lebih tinggi. Betul. Sebagai penutup, kami ingin tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Satu soalan yang diilhamkan terus dari intipati artikel yang kita bincangkan. Ambil sedikit masa lepas ni. Ya, mungkin dalam ketenangan dan tanya diri anda dengan jujur. Apakah yang akan menjadi bintang pemandu saya? Apakah tujuan murni, ideal luhur atau hikmat yang lebih besar yang akan saya pilih untuk menerangi jalan hidup saya mulai hari ini? Soalan yang baik untuk difikirkan. Untuk Untuk makluman anda, perbincangan mendalam kita hari ini adalah berdasarkan artikel bertajuk Importance of Goal Setting. artikel ni dikerbitkan dalam majalah Akan Joti, edisi bahasa Inggeris. Ya, untuk keluaran bulan Julai, Ogos 2025. Anda boleh menemuinya di muka surat 17, 18 dan 19. Julai Ogos 2025, muka surat 17, 18, 19. Edisi bahasa Inggeris. Betul. Semoga perkongsian ini memberikan anda perspektif baru, mungkin inspirasi dan mungkin juga beberapa alat praktikal untuk mulakan atau teruskan perjalanan anda ke arah kehidupan yang lebih bermakna dan bertujuan. InsyaAllah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami.